Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Haji Zuhairi Adam daripada ZTune Senyap Berhad, berasal di Serampai. Saya Fakrul daripada ZTune. Jadi sekarang ni kat sini ada 3 biji estima ni. Kita memang banyak buat estima, kan? Antara job-job yang kita buat kat sini, yang ni tadi total body, servis total body. Yang ni tukang mounting. Mounting ada berapa John? Ada 3, 4. Oh, 4. Maklum lah, dah tua dah tak ingat dah 3 ke 4. Dah tak pegang sepanah, cakap je lebih. Jadi kita nak zoom yang ni, buat gearbox. Lepas tu kita tukar minyak gearbox. Minyak gearbox pakai minyak apa? Minyak gearbox TC tadi. TC? Dia pakai TC. Dia ada 2 jenis lah. Biasa TC ataupun FE. Jadi kita follow pada dia punya cap tu. Dia punya skru yang nak isi minyak gearbox kan? Mari sini tunjuk. Ada tulis. Nanti kita tak TC gambar. ke FE. Ni gambar kat sini ya. Okey. Dia TC atau FE. Dan bila kita tukar tu dia ada ni filter. Filter ni, auto filter ni panggil strainer. Kalau rasa teknikal dia panggil strainer. Dia tukar minyak gearbox ni kalau ikut Toyota setiap 30,000. Setiap 30,000 kilometer. Ataupun setahun setengah macam tu. Recommend tukar lah. Dan dalam cover filter ni, dalam cover gearbox ni, Osam tu mana? Osam dia? Usah dia kotor lah. Osam dia. Ni dia baru kikis, dia cuci. Dalam ni ada satu benda yang tak boleh tinggal dan tak boleh hilang. Apa benda? Magnet. Ni nama dia. Magnet melekat lah tu. Ada 3 ni. 3 keping. Dia duduk location yang berbeza. Sini. Apa tujuan magnet ni? Sikit, tak ada ni sikit. Apa tujuan magnet dia, Fakrul? Tujuan magnet ni adalah untuk melekatkan habuk-habuk besi yang lalu daripada ni. Kira kalau habuk tu dia tak naik ke atas lah. Nama pun magnet. Kan dia melekat pada besi. Percaya tak percaya? Ni tak dia bukan besi. Kalau dia besi sini. Jadi ni nampak dia melekat. Bila melekat, so dalam gearbox tu ada geseran. Ni gearbox CVT. CVT ni continuous variable transmission. Dia ada belting. So dia ada geseran dan dia ada habuk-habuk halus. Dia tak akan merebak pusing naik ke atas. Itulah. Dia akan melekat dekat Osam kat tu. So, bila dah tukar minyak gearbox tu, pastikan magnet kena pasang balik. Jangan lupa pasang lah. Sebab abu-abu. Ada mekanik-mekanik yang tak pasang ni. Kat sini kita suruh buka balik. Mekanik tak ada pasang. Main-main. Tak ada nafikan. Sebab benda ni kena pasang sebab nak menjaga kebersihan dalam gearbox. Kalau satunya macam ni lah. Dia cuci, dia tinggal macam ni kan. Lepas tu lupa nak pasang. Tu memang mekanik. Kita tahu, kita pun mekanik. Kadang-kadang bila pasang mana ni bang? Lemak lupa pasang. Sorry, buka balik. Yang tu SOP kena jaga. Nampak simple je. Tapi dia boleh merosakkan gearbox. Okey, itu antara tips yang kita boleh bagi hari ni lah. Untuk Toyota, Estima, Fire, Alphard. Apa lagi? Itu je lah yang kita buat kat sini. Kita lain banyak kan kita buat. Dia pakai step belt lah. Cuma nak tunjuk kita ni buat Toyota MPV banyak kat sini. So share. Tanda video ni ada manfaat. Gunakanlah sebaik mungkin. Dan untuk rujukan semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.